Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya Mas. Sekarang ni pukul masa ni sama juga, iaitu berapa? 7 dah. 20 hari Rabu 20 Ogos 2025 Masihi bersamaan dengan 26 kerana pukul 7.46 malam, jadi sudah berubah daripada 26 kepada 27 Safar 1446 Hijriah. Okey, seperti biasa 7.46 ni video dari report kita untuk hari ini. Tak ada, saya lupa nak buat video ke apa, video got tadi kau nak balik kan, tak nak video tu kejap ni lah, kejap got tu kayu tu lepas tu. Okey, kita mula pada awal. Lepas pada buat video penutup malam tadi, saya terus balik ke rumah, dan malam tadi saya tak tidur. Lepas main subuh pada 6.50 tu sambung tidur balik, bangun pukul 10.30, pukul 9.50 bangun pagi. Lepas tu makan sarapan, lepas tu singgah dekat jasa di air, terus pergi buat kerja lah 10.30, susun kayu tu pada pukul 10.30 pagi tadi. Lepas tu tak lagi dah, tak dah tengah hari lahu tu letih habis gas. Lepas tu terus balik lah mari sini tidak balik mari sini balik tu mari sini, tunggu semaya lahu pada pukul 3 petang. Lepas tu asar ni dah pukul 5.20. Lupa nak buat review tentang tu tadi, video tu buat review baju lah tu kan, bahasa Hainan tahun baju pendekar tu sekali dengan tanjak tu. Nak buka coin tak jadi pasal dia sudah pindah rumah kan, panjat dia duduk budak tu. Jadi saya pergi ke budak tu, Amsyar juga ada nama budak ni, anak yatim. Pok dia mati 2 tahun lalu. Anak cucu Lome. Jadi saya bagi petang ni lah, guna setengah ni saya bagi ke dia lah, rumah dia tadi. Waktu dia ni duduk dengan tu mak dia duduk situ lah. Ini menantu Wak Lame lah, si arwah tu, arwah bapak budak tu. Dia 5 tahun tapi body dia tu, dia 5 tahun tapi body dia tu baru 5 tahun. Body dia tu, tubuh dia tu 5 tahun baru, kecil, tak padah, samping jadi longgar bluh, kena jahit. Apa dia kata dah lah, dia baki ini dari mana habis stok lah, semua stok clear lah, tinggal 2 lah pakai 2 bilah perih lebih, hot spare lebih tu 2 bilah lebih keris kayu tu lewut lah. Lepas tu saya bagi dah satu set dengan keris. Maknanya hot kotak tu lah, kotak ada kotak keris, ada kotak tu pun saya guna spiller. Hot tu pun habis dah. Maknanya hot 6 bilah dulu tu habis dah. Hot ni keris pertama dah lihat kotak dah hari ni, bagi hari ni. Okey, selesai bagi keris satu set mendekar komplit set tu, saya pergi ke singgah dah Fikri biasa minum patah. Lepas tu sedang nak maghrib saya terus balik ke sini, mandi semaya maghrib. Pas semaya maghrib terus buat video pukul 7.46. Okey, saya sekali saja untuk sesi ni. Nak pergi masjid pula ni, ada kuliah maghrib. Kita ada jamu yang makan seperti biasa lah. Okey, saya bakal rubah lah. Okey, saya sekali saja untuk sesi video dari buat kita untuk hari ni. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye.